Baru-baru ini tular sebuah video memaparkan seorang remaja perempuan sedang seakan bermain TikTok dan menulis caption makan jamu di umur 18 tahun. Daripada video tersebut, ada beberapa dokter yang menegur kepada individu itu dan menyatakan beberapa fakta tentang keburukan menggunakan jamu bagi orang yang muda. Awak, salah ke nak makan jamu? Aku makan jamu sejak umur 9 tahun kot. Video ni pasal jamu. Adik ni nak habaq, dia ada badan macam ni walaupun dia baru 18 tahun. Tapi badan macam, Dek, habiskan ayat dek. Muka dah menyampur sangat dah dengan soalan-soalan tu. Tu, korang dah tag aku. Bla 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 bla. Boleh tak bagi pendapat pasal pengambilan jamu di usia muda? And this is my thought and answer. And korang boleh refer doktor-doktor pakar. Jamu ni senang cerita. Boleh jadi makanan, boleh jadi minuman. Hasil gabungan herba. Temulawak lah, halia, kunyit. Ada yang letak daun sirih, letak manja kani, kacip patimah. Jadi semua herba-herba yang diamalkan oleh orang-orang dulu. Famous dekat Indonesia dengan Malaysia, Brunei, Selatan Thailand. Jamu untuk apa? Ketatkan rahim, lancarkan haid, besarkan payudara. Tu yang adik ni komplain ni. Dia dah menyampah lah dengan mulut-mulut orang cakap baru umur 18 makan jamu tapi badan macam apa? Macam mak-mak ataupun badan seksi. Memang menjadi ke jamu ni untuk besarkan aset? Bila hang baca komen-komen dekat sini, jamu berkesan. Makan jamu, period lancar, teratur. Ada yang kata makan jamu naik berat badan. Aku nak tahu apa kesan jamu dalam darah kita. And kalau ya sekalipun jamu boleh lancarkan period, boleh besarkan payudara, semua ada kajian ke? Ataupun placebo semata-mata? And dari pandangan sains, placebo tak boleh dijadikan sebagai hujah ataupun bukti yang kukuh untuk kita kata yes, benda ni definitely boleh besarkan payudara. Sains dia tak pandang placebo. Baik, untuk menjawab soalan ni, bolehkah kalau kita nak amalkan jamu ni tentang kita muda? Umur 11 tahun. Ada yang aku baca umur 10 tahun amalkan jamu. Baik, macam ni. Jamu ni, problem ni aku nampak, resepi dia, dos yang dia pakai, dos yang aku masukkan dia adalah macam berapa banyak halia dia pakai untuk satu jamu. Berapa banyak manjakani yang dia pakai untuk hasilkan satu jamu. Berapa dos kacip patimah yang dia pakai untuk hasilkan satu jenis jamu. Brand A tak sama macam brand B. Brand B tak sama macam brand C. Dia tak ada standard dose. So, bila tak ada standard dose, ini yang agak risau sikit. Sebab kita tak tahu level-level terapeutik. Terapeutik tu maksudnya dapat menyembuhkan kesihatan ataupun penyakit. And kita tak tahu juga level of toxicity. Kalau dos herba banyak ni, apa kesan dia dalam darah? Apa kesan dia dekat hati? Kita tak ada data tu. Nak data, buatlah kajian. Memang ada kajian. Contoh, macam manfaat kunyit. Kunyit, apa sebab kajian saintifik mengatakan kunyit ada kurkumin. Kurkuminol sebagai bahan aktif yang menjadi anti radang, antioksidan. Contoh, halia. Halia memang ada kajian. Baik untuk kesihatan usus. Dan halia juga bagus untuk kuman dalam perut. Prebiotik. Kacip patimah pula. Asal kacip patimah ni dia tricky sikit. Sebabnya kajian banyak melibatkan kacip patimah dengan animal testing. Ujian binatang. Human trial, clinical trial sangat limited. Tapi yes, memang ada kebaikan untuk sistem ni, kemaluan ataupun sistem pembiakan binatang ni dalam tikus. So maksudnya kacip patimah boleh naikkan paras estrogen. Yang ni satu lagi, kesan kacip patimah pada tikus yang dah menopause. Tapi kita tak tahu kesan kacip patimah pada badan manusia. And yes, orang kata, berkesan lah, aset aku besar semua bagai. Okay, baik. Aku memang dah go through kajian belakang ni. Memang kacip patimah dapat raiskan estrogen level. Sebab dia stimulates ovary untuk hasilkan lebih banyak estrogen. Jenis estradiol. Estradiol adalah spesifik estrogen yang memelihara kesihatan, memelihara tumbesaran aset atas dengan bawah. Termasuk pungkuk sekali. Kita berbalik pada soalan ni. Selamat tak usia muda nak amalkan jamu? Dia problem bukan untuk semua perempuan. Ada certain perempuan lah. Terutamanya perempuan yang dalam keturunan dia ada genetik kanser yang ada kaitan dengan estrogen. Kita panggil apa? Estrogen dependent cancer. Contoh macam kanser apa? Breast cancer, kanser telur dan juga kanser rahim. Aku cakap apa? Ada certain bahan dalam jamu boleh naikkan paras estrogen. Try bayangkan kalau dia ambil sejak usia muda. Contoh 11 tahun, 10 tahun dah makan jamu yang boleh naikkan para hormon estrogen. And dalam keturunan dia, mak dia ada kanser ovary, kanser rahim, uterine cancer, kanser breast cancer. Takkah meletakkan risiko dia kepada kanser-kanser ini?
Sebab tu aku tak tolak kemungkinan jamu bantu untuk besarkan payudara. Boleh besarkan bontot. Sebab dekat badan perempuan ni ada certain bahagian tu dipengaruhi oleh hormon estrogen. Aku tak tolak kemungkinan tu. Yang merisaukan aku adalah golongan macam ni lah. Dalam keturunan dia ada estrogen dependent cancer. Bila hari bulan, makan jamu tu akan cepatkan lagi risiko kanser. Pembiakan kanser. Yang nombor 2, masalah jamu ni aku nampak. Kebanyakan jamu sekarang yang moden ni, dia pun campur steroid. Dia pun campur dexamethasone, prednisolone, hydrocortisone. Ada setengah tu dia letak ubat tahan sakit, painkiller. And ada yang bangang mana, founder mana, pergi letak ubat kurui, sibutramine. Lepas tu korang, amal. Bagus ya, makan jamu boleh kurui. Mau tak kurui ada ubat? Aku sakit lutut, makan jamu ni bagus ya, sakit lutut hilang. Mau tak bagus? Ada steroid. Kita makan hari-hari, steroid hari-hari makan, Cushing syndrome lah. Tulang rapuh, lepas tu kulit jadi nipih, badan tembun, moon face. Tu semua simptom-simptom overdose steroid consumption ataupun user. And satu lagi yang aku nampak kekurangan jamu ni. Banyak jamu, yes, mereka ambil bahan-bahan natural. Macam halia, macam kunyi dan sebagainya. Satu benda, logam berat. Macam mercury, arsenik, cadmium. Hak tu. Kita risau tu. Alah doktor, kami ni jamu ni semua natural. Awak zaman sekarang ni pencemaran udara, pencemaran tanah-tanah, environmental pollution semua tu meningkatkan risiko kepada exposure kepada heavy metal. Jangan terkejut kalau beras-beras hang tu tinggi arsenik. Jangan terkejut kalau barang tanaman-tanaman hang ni tercemar dengan merkuri, tercemar dengan lead cadmium semua tu. Kau jangan salah faham pula. Bukan aku cakap makanan organik semua bahaya, bukan. Cuma aku nak cakap kalau bahan organik tu korang jadikan dos yang tinggi, kita tak tahu tanah yang dia tanam halia ke bahan-bahan dia ambil untuk jadikan jamu tu bersih pada heavy metal. Kalau hang dapat jamu yang buat lab test, heavy metal testing. Contoh macam test ni. Ni nampak arsenik berapa, lead berapa, cadmium berapa, mercury berapa. Test ni sangat-sangat penting korang. Test ni boleh bagi tahu bahan yang kita nak makan ni ada tak mercury ke, arsenik ke. Penting. Hang nak makan jamu, pastikan jamu tu ada benda ni. Dan pastikan result dia kurang daripada kosong. Kalau ada arsenik, kalau ada mercury, jangan makan. Boleh faham itulah aku punya respon untuk video ni. Betulkah jamu boleh ubah fizikal seseorang perempuan? Obviously yes, sebab dia main dengan hormon estrogen. Bolehkah nak konsum jamu sejak kecil? Personal opinion aku, no. Kalau boleh jangan. Kalau nak sangat makan jamu, dulu boleh makan jamu boleh. Pastikan semua benda yang aku cakap tadi dekat video awal-awal tadi, pastikan hang tak ada benda tu. Kalau hang bebas daripada family, cancer, hang boleh dapat jamu yang bebas daripada heavy metal, suka hati hang. Okay? Hello everybody. Apakah kesan-kesan jangka pendek dan jangka panjang yang mungkin boleh berlaku jika anda pengamal jamu atau makjun yang dikomersialkan di Malaysia? Nombor 1, bacaan hati yang tinggi. Okey, nombor 2, berdebar-debar, rasa berdebar-debar. Nombor 3, kerap demam dan kerap pening kepala. Dan nombor 4, dia kacau hampa punya normal thyroid function. Okey, benda-benda ni dan ada beberapa lagi benda-benda yang boleh berlaku, tapi saya mention yang ni je lah. Okey, kenapa ini boleh berlaku? Ini disebabkan oleh faktor-faktor produk-produk ni, produk ni tidak melalui fasa-fasa testing. Okey, kalau kita nak memasarkan satu produk tu, dia kena ada fasa-fasa testing. Ikut dia punya period, berapa, 6 bulan, 12 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, those kind of thing. Okay, dan testing-testing ni dibuat ke atas manusia. That's what we call human trials. Okay, ni produk-produk ni animal trial pun tak ada. Dia tidak melakukan ujian-ujian apa-apa ke atas binatang, apalagi manusia. So main ikut suka hati, ikut siapa punya formula pun aku tak tahu ni. Ni formula siapa ni? Formula siapa? Ikut suka hati buat formula, lepas tu pasarkan tanpa ada ujian-ujian
klinikal mengikut fasa-fasa tertentu. Yang jadi bahan uji kaji hampa lah. Kalau hampa makan. Okey. Apa nak buat kalau dah makan? Kalau dah makan, pergi cek dekat klinik. Habaq kat doktor nak cek you punya buah pinggang dengan you punya hati. Nak cek bacaan. Okey. And jika didapati tinggi, hampa stop immediately. Hampa jangan dah beli jamu-jamu merepek, meraban ni ataupun makjun. Okay? Stop. And you bagi tahu semua kawan-kawan you bagi tahu you punya aunty, mak saudara, pak saudara what happened to you. And you sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, you kena sebarkan benda ni, bagi tahu depa jangan duk beli dah. Stop, see, look what happened to me. I'm suffering now. Okay? Okay. Bye. Assalamualaikum. Saya nak share berkenaan satu penyakit yang kita panggil Cushing syndrome. Cushing syndrome ni antara penyebabnya ialah bagi orang-orang yang selalu makan jamu makjun, ya, yang banyak dijual di kedai-kedai, kadang-kadang orang perseorangan kat tepi jalan jual. Jamu ni makjun, dia ada steroid, ya, steroid. So bila steroid ni masuk dalam badan kita, dia menyebabkan tulang kita jadi reput, muka jadi bulat, ya, moon face kita panggil. Ada naik bahu jadi besar ke atas sini tisu. Mula-mula orang yang ambil jamu ni, dia ambil jamu sebab apa? Dia rasa dia kuat, dia rasa segar, rasa best, rasa kuat, boleh buat kerja macam-macam. Tapi lama kelamaan sebenarnya dia bagi kesan jangka panjang yang agak serius lah kepada badan dia. Jadi saya nak pesan kat sini, kalau tuan-tuan perempuan, kalau boleh, ya, elakkan daripada beli makjun.